Adakah anda benar-benar mengamalkan saling hormat menghormati? Kadangkala kita terlupa bahawa adab bermula dari perkara yang kecil. Ini baru betul pelajar SSAJ yang cermelang. Cikgu, Bagus pelajar ni. Dahlah suka tolong cikgu. Inilah contoh budaya kita. Saya rasa tengah hari ni saya nak belanja dia makan lah. Okey cikgu, sorry. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa, guru! Guru, sudah guru, jangan lagi. Ini pun adalah satu amalan baik. Tolong menolong. Kebersihan kelas, tanggungjawab bersama. Mulakan dengan senyuman, kukuhkan dengan hormat, wujudkan sekolah beradab.